Pacific Rim lawan dengan Mechagodzilla. Kisahnya, pada satu hari saya bawa isteri dan anak-anak pergi Space Time and Cube KL. So kat sini ada wayang macam 3D. Kita seolah-olah masuk ke depan kamera tu. Jadi sementara anak syurga saya asyik bermain di bilik sebelah, ada lautan bola, dia tak nak keluar, stay kat sana. Maka saya lepak kat sini dengan isteri, tengok cerita ni lah, Godzilla Mecha versus Pacific Rim punya robot. Dan kita macam biasalah bagi tazkirah berkenaan dengan lokasi. Kita semua tahu air kalau dekat kedai pasaraya RM1 sebotol air mineral. Tapi kalau dekat Petronas harganya boleh sampai RM2, RM3. Kalau dekat airport lagi mahal. Dan kalau dalam kapal terbang lagi mahal lah. Bermakna nilai sesuatu barang tu bergantung kepada tempat. Jadi kita ni bila rasa diri kita tak berharga, maka tengoklah sekeliling. Mungkin kita berada di kawasan orang yang tak menghargai kita. Kita tengok batu yang sama, kalau kita bina tandas, orang akan kencing dan berak. Tapi batu yang sama kan, kalau kita ambil batu letak dekat Kaabah, letak dekat masjid, jadikan lantai, orang akan sujud, orang akan bersihkan. Maka kemuliaan kita ni adalah bergantung kepada tempat. Sebab tu ada hadis Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lebih kurang maksud, tempat yang paling Allah benci adalah pasar, tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Jadi kita hari ni usahakanlah berada di masjid. Jadi apa kaitan dengan video ni? Video ni menggambarkan kita ni boleh berada di mana-mana sahaja. Kita stay dekat cube ni, tapi lokasinya berubah-ubah. Teknologi zaman sekarang lah, sekejap zaman dinosaur, sekejap zaman robot. Jadi kita nak beritahu bahawa kita ni bersyukurlah jika Allah tak letakkan kita dalam suasana yang sibuk sampai tak boleh sembahyang, tak boleh nak berzikir, tak boleh nak baca Quran. Ada orang Allah letakkan dia dekat tempat temu duga, cari kerja, pergi sana pergi sini, siang malam tak dapat kerja, sebulan 2 bulan tak dapat kerja. Tapi kita alhamdulillah Allah bagi rezeki, ada kerja, bersyukurlah. Ada orang Allah letak dia tempat yang di hospital, rumah sakit, yang kena dialisis, yang tak boleh bangun, tapi kita alhamdulillah boleh bergerak, boleh pergi ke masjid, bersyukurlah. Ada orang Allah Ta'ala letak dia dekat mahkamah, yang kena dakwa, kena saman, bergaduh dengan suami isteri, na'udzubillah. Ada orang Allah letak dia dekat penjara, tak boleh ke mana-mana, dan lebih teruk Allah letak dia dekat neraka, na'udzubillah. Maka kita usahakanlah agar kita ni sentiasa berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan dakwah taklim tolong ibadat hikmah, insya-Allah.